Indonesia perlu dijadikan negara pertama korang kalau korang nak melancong secara solo buat kali pertama dan bajet korang biasa-biasa. Sangat berbaloi tau. Jarak antara Malaysia dengan Indonesia ni dekat je. Kau bayangkan daripada Kuala Lumpur nak pergi ke Medan pun dalam 20-30 minit je. Daripada KL nak pergi Pekanbaru pun dalam 40 minit je penerbangan. Dan tambang tiket penerbangan pun tak mahal pun. Indonesia ni sangat luas tau. Jadi mana-mana negeri yang korang pergi memang tak sama sebenarnya. Vibe dia tak sama. Kemudian pengalaman dia pun tak sama. Saya dah pergi ke Indonesia 4 kali, negeri yang berbeza, tapi pengalaman tetap berbeza dan sangat menyeronokkan. Kat sini semua orang cakap bahasa Melayu, bahasa Indonesia sama je, orang boleh faham. Jadi korang tak payah risaulah kalau tak tahu bahasa Inggeris tu semua. Orang Indonesia ni pun, diorang ni sangat ramah, sangat baik. Jadi korang tak payah risau, diorang akan tolong korang punya. Kalau bab penginapan kan, korang tak payahlah kedekut sangat, duduk je lah dekat hotel 5 bintang. Sebab mata wang kita lebih mahal kan. Jadi bila kita nak duduk dekat Indonesia nak makan minum semua jadi murah. Apa yang pasti jangan korang takut melancong seorang diri di Indonesia sebab memang tak bahaya pun. Tapi kalau korang pergi tempat-tempat yang sangat pelik, lorong-lorong entah mana tu, itu korang cari pasal lah. Dan kalau boleh janganlah keluar waktu lewat malam ke awal pagi ke, itu lain hal lah. Bahaya ni pada semua tempat pun ada. Apa negeri kegemaran korang dekat Indonesia? Komen sikit.